Oh, tak. Ui, habis. Sikit lah. Mana mana tu? Dah. Wih. Okay, Assalamualaikum. So hari ni saya berada dekat bawah jantas. Di jantas ni bon tebal. InsyaAllah akan macam udang kat sini lah. Ada tu nampak jantas A to Z. So sekarang saya tunggu kawan saya Ahmad. Monyet banyak. Okay, kita tunggu kejap. So kondisi air sekarang ni dulu air jernih. Air tu mengai malam. Patut air sangkut je tu. Wah, monyet. Kita test dulu. Test dulu. Kalau ada, ada. Tak ada, kita ubah pot. Ni jampi pun ni lah. Ikat-ikat. Ikat-ikat buang dalam sungai. Buat kat orang lah. Ada gambar tu yang betul dah. Nampak lah. Tak ada. Buat spot. Sungai Aceh kan? Tak payah. Tak payah dengan cik. Nak kata pengai. Ha? Dapat anak NJ kecil. Ni mana? Tapi udang banyak lah. Udang dah. Boleh lah. Buat dia. Okay gang, kita ubah spot pula. Sini ada test tadi lah. Test dalam 3 rod 15 minit tak ada pula. Tempat ni redup. Redup. Sempoi. Dulu boleh jalan mana? Pokok dia. Kawan-kawan ada. Tak tarik lah. Kecil. Patut lah. Oh, batang ya bukan. Yang guna udang kan. Guna rumput ni. Apa? Areh. Ada lagi ni. Saya Maggi. Nak Dekat kayu. Oh dah. Saan? Ha? Oh, Okey kan. ikan. 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 Ada ikan ubi. Ikan ubi. Ikan sedap. Tak tahu. Macam ikan ubi. Telan dalam tu dah. Aduh. Betul. Ni ikan apa? Makung. Ikan. Kung. Macam ikan ubi. Orang ubi. Boleh makan kan? Boleh? Ikan ni boleh makan. Dia kat lidah. Dah besar lah. Nak ambil tak? Boleh ambil. Dah. Mana tu? Oh. Ada. Tapi dia senyap tau. Tak boleh. Makan senyap oh. Makan senyap. Dah besar dia tarik ni. Jadi tak sikit dah ni ya. Tak yang aku nak jatuh depan. Oh yang bawah tu mereka senyap tu. Sebab kecil tu. Pakai rok ni. Cak rok kecil, rok keras tu batik tu. Pakai rok ni. Aik, mana yang seekor ni? Dia kelak lubang tu. Lubang ni? Oh mungkin sebab dia kecil tu. Dia buat bang ada tak? Dia buat luar ni. Ada luar ni? Luar ni. Pergi nak pergi belah lah. Pergi belah lah. Pergi nak pergi ikut beram. Dia tu. Macam kat? Ada. Dia bawa makan ni. Orang kecil lah. Memang kebun makan tu. Tempat tu. Ada. Ada ni. Ini haruah.
Orang. Kena pakai udang. Oh, makan ni. Makan separuh. Oh, makan. Oh, tu dah. Ada. Mantap lah. Uish. Padu mat. Uish. Allahu Akbar tu. Allah jatuh. Ada orang besar. Tu sayang. Boleh pakai udang. Sayang. Tak beli je. Kau boleh dekat. Ni dekat tu. Besar lah. Boleh. Aduh sayang. Aku try mengai kat bawah ni mat. Aku rasa macam ada mat. Bawah apa? Bawah pokok ni. Bawah pelepah ni macam ada mat oi. Faham mat? Aku mengai bawah ni mat. Spek biru mat oi. Bawah ni nampak dia. Allah lekat mat oi. Tak boleh balik kat sini mat. Tak boleh balik ni. Dia punya bawah tu dah banyak. Weh, goyang ah. Kunyah dah. Ada. Ha. Oi. Allah. Kira dah. Tu baru nak makan. Makan balik. Ada. Ha? Oh, lekat lah. Boleh. Ni aku pegang. Oh, okey. Oh, okey ni ha. Tengok, tali tak tarik. Dia rod tak tarik. Dia tak tarik rock ah. Ya, pandai lah. Wajah. Ha? Udang besar ni. Oh, alhamdulillah. Pada mantap. Tak kuat tahu tu. Udang besar. Tak. Oh, dia orang main-main ni. Oh. Alhamdulillah. Ketuk Alhamdulillah. Akhirnya dekat juga. Tengok berapa kali ni. Ada besar. Ui, Cik lah. ada. Weh, lucu ah. Ada tarik kuat sekali habis ni. Kan, tengok. Dia makan. Tengok, lekat kan. Lekat mulut dia nak lari. Lari lekuk sekali je. Oh, tak. Mantap. Bismillah. Akhirnya ada. Dia makan senyap. Pumpun. Oh ni, sebelah aku pula. Kecil. Lihat adakah ini rezeki. Ayo. Sana pula. Tak ada. Weh, pelik. Bawa makan? Ambil. Sikit lah. Mana tu? Dah. Kuat. Oh, tak ada. Ha? Tak ada. Butek lah. Bawa makan. Aduh, bau tek ni. Aduh, udang ni. Sepok. Sabar tau. Lagi payah macam ikan. Tapi kalau makan syok lah. Dia tak jikai ikan tak kena. Kena prank dengan udang tu lah. Sabar tak. Jinggo ni. Kena prank tu lah. 3 rod 4, 5, 6. Nampak air. Aku tak buat tu eh. Weh. Oh ni. Jinggo. Ha? Kecil apa? Ha? Ui. Oh, bukan jinggo. Udang. Udang. Alhamdulillah.
Syukur nikmat. Oh, ni jenis panjangnya. Ha? Yang panjangnya lekat pula. Tadi tak lekat. Kok saya kok. Kok nasi lah. Mungkin yang makan kecil ni. Tengok. Mau clear depan. Ada dah. Oh, alhamdulillah. Kali tengah. Ha? Kali tengah. Dah lama Oh, dia lah. makan tengok tau. Saya mati ke? Oh. Oh, dah. Ya dah. Dah. Ikan. Ui, ui. Wah. Lebih. Ya. Berapa ekor? Hasil kat sini 7 ekor. Tidak apa? 9 lah. Tidak. Dah 9 kan. Cucuk. Ubah spot lah. Aku ni tak risau sampai. Tapi tengok pot cantik oh. Kau cuba kalau nak balik kau bawa ambil panah yang kau bak yang mengat kau pasal kau. Pani ya. Tapi nak dapat cakap situ pun susah. Udang ni udang anak udang kalau. Ahmad. Ni, Udang ni anak aku tak. tak, roh aku. Dia bergetar. Mak ada, Mak? Ada. Ha? Tak lucu insyaAllah. Oh, Mak nampak. Oh, alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah, pot ini ada juga udang. Ada ketuk-ketuk tu kira okey lah. Oh, ada. Ni, Mak. Oh, bukan, Mak. Oh, ada, Mak. Ada. Ada, Mak. Aku lah. Sorry, Mak. Sini air tolak belah sana. So, saya ada pasang 1, 2, 3, 4 parot. Tu Mak ada pasang 1, 2, 3. So, tambah satu lagi lah. Kita try main kat sini pula. Mana nak tahu kan. Tak dapat lagi speed biru kan. Kita try dulu. Aduh. Lucu, makan tarik kan. Lucu. Kasar tau. Kau tengok hang tarik kan. Oh, lucu. Aduh. Sayang. Aduh, sayang. Kasar. Ui. Kau tarik ni. Ni, angkat dengan sentuh kan. Tu dia. Oh. Angkat ikan tali ya. Kau tu ya. Ikan tali. Aduh, sayang Mak oi. Kalau nak sentuh kau tarik. Aduh, sayang Mak oi. Kasar tu Mak. Okay, kasar. So ni spot yang terakhir lah. Last. Pakai borok 3 rok je. Ya.
Garok dah noh. Aduh. Ui tajam. Ui. Kedua rok tu. Adalah rezeki. Ayam elok ah. Yang juga ni ah. Ayam udang apa? Ayam udang. Ayam masuk. Di spot tadi kurang rancak. Dan ada tebuan. Beli jauh ke dekat? Tengah. Sini ah. Aku belinjau terus nak. Belinjau terus nak. Nak ni. Ikan tu. Beli ikan duri je noh. Oh, nak ikan kacau. Ikan apa? Malam kampuk dah. Semua. Kenje. Kenjo. Ikan blue. Sadaqallahul azim. Surah. Mesin bunyi out. Mesin ni boleh balik lempak terus ya noh.